Sekarang, jika ibu bapa berkata, "Tidak, saya akan membesarkan anak saya mengikut piawaian dunia." Siapakah orang pertama yang mengadu? Ibu bapa itu. Dia tak ikut cakap saya. Adakah kamu telah melakukan apa yang Allah perintahkan sehingga kamu mengharapkan dia melakukan apa yang kamu kehendaki? Jika kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan mentaati perintah-perintahnya, maka anak-anak itu juga akan taat kepada kita. Jadi, segala-galanya bergantung kepada Allah. Semua jalan kebahagiaan. Melalui siapa? Semuanya melalui Allah. Hari ini ada ibu bapa yang berkata, saya mahu membesarkan anak saya menjadi salah seorang wali Allah. Jadi, saya akan hantar dia ke pusat tuition dan buat semua persediaan berdasarkan itu. Adakah ada yang benar-benar begitu? Tetapi kebanyakannya bagaimana? Kebanyakan orang membesarkan anak mereka mengikut dunia. Tetapi apabila dibesarkan mengikut ukuran dunia, anak itu juga tidak taat kepada mereka. Jadi, siapakah orang pertama yang mengadu? Ibu bapa.